morning. Assalamualaikum. Okay, day 2. Hari ni kita ada depan Hotel Lee Garden. Kami nak keluar pergi makan dulu dekat Ziana Dim Sum. So, depan ni pagi ada pasar. Setiap pagi ada pasar. Ada fresh fruit. Dia punya anggur gila besar. Itu kalau telan tu memang jadi halkum. Okay, ni kawasan dia pagi. Ada, tapi pasar baju je lah pagi tak ada yang makanan dijual malam. Dia dekat Ziana 2. Dim Sum Ziana 2. Makanan Muslim. Jom. Okay, kat seberang sini ada 7-Eleven. Luar dalam. Ini mana nak luar nak dalam? Ada meja dulu Dalam kata ada meja panjang? Dalam boleh. Dalam. Dalam boleh. Jom. Dalam dalam. Alright, jom kita masuk. Okey, dekat sini kat luar ni ada nasi komok. Ayun kata sedap nasi komok dia. Jom, makan sini halal ya. Kerana Muslim. Kita boleh tengok selection of dim sum. Macam ni ada macam boat noodle. Boleh pilih tempat luas. Ada nasi, goreng-goreng, roti canai, dim sum. Adik, kopi air satu, roti telah satu, pak kapau daging satu, roti kari kambing. Saya tak urut. Dia tahu. Air pia. Air pia. Jom. Kita tengok dim sum dulu. Jom. Nak tengok dim sum dulu jom. Sini. Budak-budak. Nasi macam nasi ayam tu kan. Okey, dah lain-lain tu pandai-pandai lah. Nanti kalau nak tambah baru tambah. Kemudian boleh tambah banyak. Kemudian boleh tambah. Ni apa? Pau. Tapi dah Krep. Oh tak. Pau kita nak yang Kumpau. Kumpau. Ini satu X lawak kalau makan. Kalau masin. Oh, tapi tak sama dengan sana Sama. Sama je. Tak pernah kan kita tambah. Okay, jom kita pergi tengok nasi komok dekat luar. Jalan ke sini. Sini pun banyak juga. Okay.
Kanan dan kiri boleh tengok. Okay, sini ada makanan. Apa yang sedap? Sini nasi komok, pulut ayam, semua kat sini. Nasi komok. Nasi komok. Ayam dia Nak rasa? Beli satu kita buat rasa. Satu je, kita buat satu je. Beli satu. Boleh tak? Boleh makan dalam. Order bu. Nasi komok. Tu susu dia. Dimsum dah sampai. Agak-agak ke sana. Dia serius ke? Bajet tadi. Kena angkat. Dah ada gambar dah? Dah, boleh. Okay, ni first round. Ini first cash. Kita first round of dimsum. Alright, jom kita makan. Tinggal. Tak nak makan? Tinggal. Petang. Dia boleh jadi berang-rang. Terima kasih. Sana sikit. Bagi sini. Kita makan dulu. So we are going to try. Lora tak nampak. Lora, awak nak apa Lora? Normally I use a chopstick, okay? Udang. Udang, west udang. Udang. Ni bagi adik-adik. Keadaan agak huru-hara sebab kita orang nak makan. Tapi macam ayam nasi komok ni Oh ni lah. sedap. Tu this one udang. This one udang. Sedap. Sebab dia oreh-oreh. Masih dia tak try ke? Lepas tu, Ambil. Ayam dia pun sedap. Crunchy. Sostai sekejap. Yelah kita orang nak makan tu. Nak makan dimsum. Okey tak? Dimsum sedap tak? tak makan lagi. Tak, sebenarnya diorang ni dah biasa makan kat sini. Dah berapa kali diorang datang. Sedap. Sedap. Kita ulang kat sini sebab tempat ni sedap kan? Tempat ni sedap. Lepas tu banyak pilihan. Macam tu lah. Lalu orang kalau datang diorang akan makan dekat Cabura Dimsum. Tapi Cabura tu ramai orang. Tak hafal ada style. Kat Cabura tu memang ramai orang. Tapi kat sini memang kita dia tak ramai. Jadi kita makan kat sini lah better. Okay, makan dulu. Itulah. Alright. Hari ni akhirnya ada campur. Masuk lagi. Campur dengan kopi Kopi sikit. espresso sikit. Ni sikit. Tak punya coklat. Tengok warna. Tak juga ni. Okey. Offer lah. Tak tambah teh. Tambah teh. Dah. Lagi ramai. Canggup. Sembut. Gajah nombor lah. Tak lajak gajah. Okay, kita dah sampai dekat Cangkuak kan. Tak tidur dulu lah. Kita nak pergi tengok. Kita ambil gambar dulu kat depan ni. Tak termakan dah. Nak pergi tengok gajah. Naik gajah. Siapa nak naik gajah, kita pergi naik gajah. Tengok gajah, kita tengok gajah. Bagi gajah makan. Right. Boleh. Alright, kita dah sampai dekat Cangkuak. Okay. Kita bayar. Nak makan dulu kat tu nak? Siapa? Sekejap lagi. Boleh ke? Okay. Kita nak pergi ambil. Gajah dekat dalam sayang. Kita nak naik gajah. Adik.
Siapa nak naik gajah tu? Adik Robi ya. Okey, Kak Farika. Okey Kak, adik Ala. Okey, akhirnya. Adik teringin nak takut. Kita masuk dulu. Nanti kita lagi pun boleh kan? Kita masuk dulu sebelum tengah kosong. Kosong, okey jom. Okey, kita nak naik gajah. Okey, ni harga untuk sekarang ya. 700 untuk naik gajah. Nak naik gajah, nak naik gajah. Siapa mau naik gajah tarik ramai ni? Budak separuh harga. So 350. Dewasa 700. Jom. Abang nanti. Abang ayah. Abang ayah. Ramai. Laju ni. Oh, gajah tu nak makan. That's why dia laju. Lapar lagi. Tunggu Mama naik dulu. Ikan som. Ha? Sini. Yang. Mama first. Mama dulu. Ya, kejap. Adik, tengok. Bye. Bye. Number 10. Takut. Mama center. Center, okey. Mama center. Sekejap. Okey. Kan? Terbuka. Terbuka. Oh, ni bag ni. Sepatu. Mana? Adik takut. Adik takut Wih, gayat weh, gayat. Sekejap, Mama nak kena beli beg Mama ni sebenarnya. Adik takut adik? Wih, Mama macam ke depan. Adik pegang je ni. Wih, sebenarnya gayat weh. Sebab tinggi. Lepas tu macam ke depan. Dia tak turun. Adik dah gayat dah ni. Serius, terasa gayat. Adik takut. Adik takut. Serius. Seram. Mama dah ke depan, menggelusur ke depan dah. Nanti Bapa tak boleh pusing. Dah menggelusur ke depan dah ni. Tak boleh. Mama dah sengit dah. Nasib dia tak bawa beg. Nanti. Lagi sini. Adik pilih. Wih, sebenarnya serius gayat. Lagi foto dulu. Adik nak naik balik. Adik punya takut Oh, dia nak naik. Naik tak apa, dia ke belakang. Ya Allah, dia turun memang gayat. Mama rasa Mama nak simpan dulu. Dia nak turun lagi. Mama nak simpan dulu sebab Mama nak kena pegang. Gajah tu minum. Adik gayat. Tak. Dek, tengok sini dek. Pi maiรับแพ็ก
Dia dah takut. Pet. Tengok, oi, gajah adik minum. Pet. Tu, Lisa. Mulut dia ada nampak. Pet. Dia tahu kuat tau. Seram mama. Aduh, gajah ni jalan. Itulah. Lisa dah potong dia orang. Sebab gajah papa minum air. Tengok dia makan dulu. Gajah papa nak makan lagi. Itulah, siap ambil makan. Gajah papa baru start kerja nampaknya. Hai. Belakang ni Kak Lisa dengan Asha. Bawa pusing jauh juga. Kalau macam dekat Melaka kita naik dulu tu, dekat dia je, dia pusingnya. Ni jauh juga pusing. Adik pegang kuat-kuat tau. Takut dia langgar pokok. Takut langgar pokok. Along banana. Okay. Seram kan? Okay, 2 people. Seram kan? Okay, kita sikit. Tidak kau expect itu. Kan masa dia turun tu yang Lisa nak kata. Pakai dah. Ya, kita tengok papa. Buat. One. How many people? Okay. Elephant show finish lah. Elephant show, are you ready? Finish? Apa ni? Thank you. Alright, macam mana? Takut. Semua sikit. Jom. Air. Gajah tu nak makan air ke? Adik ke tepi, ke tepi. Bagi ya? Bagi je, tak mulut dia. Gini. Cepat dah. Bagi. Apa nak muka dia? Semua ketakutan. Atma, Atma, Akin dengan Atma. Atma, awak nak diangkat gajah tak? Tak nak. Tak nak. Mama sanggup bayar. Nak tengok korang kena angkat dengan gajah. Baby belakang kena baling. Boleh makan tak? Ha? Tutup dekat Mangah. Oh, yang makan tak? Sini. Lagi. Cepat. Semua. Jangan main-main tau, nanti dia marah. Serius tak? Ya, bagi je. Belakang ada baby. Baby kena baling. Baby balik. Radia, go. Sorry. Apa tak? Ambil gambar. Letak bang. Gambar macam ni. Ayo ambil gambar ayo. Okey. Cepat Atma. Atma pula. Ada sini dia belakang ni nampak. Oh dia melangkah tau. Oh kena ada. Nampak kena. Oh, ini betul je. Kali cikgu bagi je kat kan. Kalau kena cikgu bagi je kat kan. Itu boleh cerita. Alright, kalau datang Thailand ni wajib singgah Cafe Amazon. Okay, kita singgah Cafe Amazon yang cantik. Garden. Jom. Masuk mana? Sini kan? Masuk sini. Jom kita naik. Adik sini. Kenapa tak bagi abang charge telefon? Boleh lah. Banyak akan bikin dan Ke sini sebenarnya 100 baht. Kita orang ni kena tukar duit lagi ni sebenarnya.
Malah kan kita pun Dah duit dah habis. Berangin. Berangan? Berangan Buah sedap. berangan. Belilah. Beli 100 baht, kita makan orang. Jangan beli banyak-banyak. Papa beli buah berangan. Dia lah bapak dia. Sibuk. Ni cantik. Cafe Amazon ni antara yang cantik. Ada foto bom pula kat belakang. Okay. Serius cantik tempat dia. Okay, itu kegigihannya seorang makcik mengambil gambar. Jom, nak kopi? Kita nak ada mana, Yong? Okey. Jom. Ni kita masuk dalam. Jauh tu. Yes. Sejuk. Ada baju panjang. Sejuk. Itu lah why. Nak OTD. Okay, jom kita order kopi. Espresso. Ada coklat, beli air 1 coklat. Adik nak air coklat ke? Smoothie. Kita beli 7 item. Total dia 480 baht. 3 jenis air, 2 kek. 2 kek biasanya. Tapi dia murah lah. Kalau duit kita dah 50 lebih. 55, 57 macam tu lah, lebih kurang. Thank you. Okay, jom. Jom kita keluar. Dia kira ni ke? Ni. Kita tengah buat je. Okay, macam dah tengah buat je. Dia begini. Jom kita duduk belakang. Tempat ni memang cantik untuk OOTD. Curi sayang, kata sepik yang ni. Abang nak ada. Ayuh, dah bunyi dah. Kita baru keluar dah bunyi. Okey, jom. Jom, Meh, tolong Meh. Nak kat sini rupanya. Duduk makan buah berangan. got spoon on it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Akish. Happy birthday to you. Okey, akhirnya tadi. Potong. Potong. Saya pun ada ke? Yelah, Akil punya satu. Okey, tiup lilin. Siap lilin ni. Siap bagi padam. Ayah. Bagi dia hilang merah. Okey, hari ni kita celebrate birthday Akil dengan birthday Ataris. Ataris 9/9, Akil 10/9. Jadi kita celebrate sama-sama dekat Amazon Cafe. Kedua celebrate dekat overseas. Okey, potong. Potong pakai sudu. Potong pakai sudu. Tak payah mana-mana. Allah ada timer gelap. Kejap. Potong lah. Kejap. Sabar. Okey, potong. Kejap. Full. Potong aja. Okey, Dik. Potong babi. RM1 potong dia. Tengok Akil akhirnya. Okey. Lurus. Right, makan. Alright. Sebelum suap tengok sini lepas tu senyum. Sini, tengok sini. Tengok kamera, tu senyum. Dia tak famous. Senyum apa gigi. Sinilah kamera papa lah. Sini. Daripada macam tu tak cantik. 1, 2, 3. Okey, suap.
Masuk kek. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Share-share lah. Akil. Boleh, Akil nak rasa yang tu pun boleh. Apa rasa? share. Tak apa. Haji tolong hantar tu. Abang Ben tadi. Abang Amri tu. Amri. Jangan. Aisyah. Boleh nyam tau. Kejap. Dapat. Okey, one. Punik atas saya dah faham. Nak kau tak makan ni. Mula-mula dia lah. Balang terlebih makan. Habis Ke terlebih kafe ni. Takut abang tahu tak. Adik. Ben ni nak naik atas feri. Ya ke? Adik, Bot. betul tak betul? Ayat tu, Dek. betul dik. Bot naik atas feri boleh. Ah, bot. 20 baht. Okey, 20 baht. Okay, kita on the way nak pergi Songkla. Kita akan naik kita nak cross ke sebelah sana untuk ke Semila Beach. So van ni Baru kita naik jambatan, mau kita cross sebelah sana pula. so van ni akan naik ferry. Harga dia 20 baht sahaja. Murah. Oh, dia ni kutip tiket. Dia berenang. Nak mau pergi seberang. Dia naik ferry macam tu lah. Macam tu lah ferry. Dia nampak. Dia macam Roro. Dah, tengah beratur lah ni. Nak cepat ke mana nanti lah. Kita kena tunggu rumah depan juga. Ini kalau terlajar. Boleh nak turun ambil gambar ke tu boleh? Jom. Apa nak turun ambil gambar? Tunggu semua. Okay, kita ada dekat atas ferry sekarang. Ferry belum bergerak lagi. Baik. Dekat. Nak pergi mana? Masuk ni lah. Dah ni kita nak parking dah. Kita dah nak keluar daripada ferry. Jatuh. Okey. Okay, done. Record. Masuk tak Bella? Masuk. Larilah. Lari. Ayah, jalan ayah. Astaghfirullahalazim. Betul bawa orang punya track mak tak? Oh, dia nak manja. Okay, ni manja ni. Baik. Kan jaga dia gigit malam. Tak ada tattoo. Dia pun gigit ke? Hai. Kasarnya. Dia tak nak pegang pula. Okay. Dia kata jangan pegang-pegang je main naik. Kan? Nanti dia kata dah pegang kena naik. So dia punya rambut dia elok. Dia trim je. Nah. Kenapa? Jangan bagi tangan. Adik nak naik.
Mama, adik nak naik. Adik naik. Naik lah. Okey. Adik nak naik yang mana? Yang kecil. Ni. Dia baik dah. Yang lo cái tụi bạn phải biết tao luôn. Itu di tocang belakang alam. Wow. Yang ini cantik ni, ada tocang ni ha. Boleh. Oi, cantik. Dia nak naik. Yang mana? Dia nak yang ni. Apa dia nak? Dia nak yang kecil ni. Adik nak naik yang mana? Dia nak naik. Adik nak naik ini. Bapa kena ikut jauh tau. Mana? Tu air. Okey, tak apa. Oh, berat dia. Okey. Ha? Adik ke depan. Tutup. Okey, pegang. Boleh? Masya tu lah. Boleh. Mana ada? Adik jangan pegang ni. Nanti kan dia lari adik pegang ni. Pegang. Ha. Mama nak ikut ni. Tak berat ni nak pergi dengan Sekejap. Tapi tak banyak, Mama tak banyak cash. Apa dia? Kat air ada lagi lah. Mama kena tengok bawah ni, takut ada tahi kuda. Tu Mama jalan kat situ. Mama ke sini je. Dia cantik. Cantik pantai. Okay. Mama pakai spek ni. Spek ni dia polarized. Jadi color dia naik. Jangan ambil gambar tu ni. Ha? Dari sini. Oh, nampak ni. Nampak island. Ni island apa? Cantik. Okey. Okey. Kita tunggu dia naik ke atas je. Mau tak boleh jalan ikut pasir penat. Extra penat. Dekat patung Duyung tu tak ramai orang time ni. Jadi kita boleh ambil gambar. Kat sini. Ya papa. Ya nak. Okey, Mama masuk. Abang dia kat kaki dia sakit. Naik kuda memang apa ke sakit? Tak, bukan naik kuda. Tak tahu. Dia tadi yang kaki dia sakit dia. Dah. Banyak jalan dia. Memanglah. Oh ya, sebab kasut. Ambil gambar air daripada belakang. Okey, jap. Okay, kita beli telur sotong. Jual kah? Telur sotong dengan sotong campur. Berapa harga? 50 baht. Berapa? Semua 50. 50 baht. 50 baht je telur sotong. Okey? Tengok. Portion ni ha. Satu mangkuk 50 baht. Tu telur sotong panjang tu. Yang bola-bola tu Jadi banyak buat apa pun. dia dah potong jadi banyak. Dia dah potong jadi banyak. Alright, kita sekarang ada dekat Sivers. Dekat sini tempat OOTD. Wajib singgah. Dekat sini Kak, panas Kak.
Dia dewasa lain, kanak-kanak lain. เก็บตัวได้ขายคนอื่นฟังยืนจ่ายของพี่นะนี่นะจ้าจ้าpakai cepat kan bagian dia beli 9 ke bawah. okey berapa orang kita? 2 10. Siapa nak ikut? Siapa tak masuk? Tak. Semua masuk. Ayah tak nak. Aijin tak nak. Okey, kira. Dewasa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ha. 5 dia. 5 dewasa. 2 budak. Pandai kita budak. Saya tak ada masuk. 30 bang. Okey. Cari kecil-kecil cari senang. 150. Bawah 9 tahun free. Yang kids berapa? Dewasa 30. Harga sama dewasa dengan kids. Sama je. Dewasa dengan kids harga sama lah. 34. Free. Bagi 5 je. Dewasa je budak-budak ni semua free. Oh, okey So budak-budak ni semua. Jom. Tourist guide. Mana Masya? Saya kena tempat dulu. Naik masuk. Naik pula. Nak naik mana? Ni masuk. Okey. Ini tempat baru. Ya Allah, nak warna nak kami. Jom, let's go. Ni desain cantik yang tu jumpa tadi. Sorry. Apa bah? Okay, sini cantik rupanya. Orang boleh ber-OOTD di sini. Memang cantik. Nak gambar kat sini dah. Kat frame ni. Kat frame ni. Yakin ni orang kata Macam mana? Asyik ke? Pilih. Duduk belakang. Oh, ingatkan ada nest. Akif. Mana pak? Jadi ID. Okay, cantik. Okay, titik. Assalamualaikum. Comel titik tu. Jangan dek. Jangan. Adik itik je lah. Itik. Adik diri kat ni. Papa ambil gambar dengan itik. Adik. Alah, Mama cepat. Tak apalah, nanti ambil video daripada handphone Papa satu. Okey, kakak. Abang. Go. Adik. Ni, sini dek. Satu je, cepat. Atas pula. Habis. Kakak. Okey. Sini sikit kat. Okey tak? Nampak tengah tak? Okey, nampak masjid. Nampak masjid dengan air tak? Okey. Mami. Betul. Okey, kita ada dekat Kelongkai floating market. Kita nak cari makan untuk dinner lah terus. Belum dinner. Belum dinner. Sebenarnya
Sebenarnya kan kita ada, mula-mula kita macam plan nak pergi Klong Hair buffet tu tau. Tapi sebab kita orang semua macam bukan makan yang jenis big eater lah, tak makan yang sangat-sangat banyak kan. Jadi bila fikir-fikir balik macam alamak rugilah pula. Makan sikit-sikit, beli 1-2, lepas tu share-share pun semua macam-macam dah kenyang. Tolak-tolak nak makan. Jadi kita macam decide tak payahlah pergi makan dekat Klong Hair buffet tu. Kita terus datang kat sini je lah. Kita makan kat sini. Ni buat stiker. Jadi kita akan cari makan kat sini. Lepas tu nanti maybe insyaAllah kalau larat lagi nak pergi Asia, nak nasyat, kita kena tengok kondisi yang budak kecil ni. Sebab tadi dia pun dah marah meja muka. Tak larat katanya. Penat. Dah penat. Macam ni lah kalau travel jalan, takkan nak duduk kat bilik hotel je kan. Kita kena jalan-jalan sini sana. Tu ada kawasan. Kita kena jalan sini sana kan. Bukan kita nak duduk dekat bilik. Okay, jom kita pergi cari makan. Cari makan. Kat bawah ni semua yang halal kan? Tengok juga. Oh ni air kelapa yang ni ke? Air kelapa. Banyak. Mana boleh? Dia banyak. Saya pada hujung lah. Nanti bukan nak bawa balik pun. Ni air kelapa beli satu lah. Bos kelapa tu. Oh apa? Ha? Adik sini, adik sini. Satu lagi kakak nak apa? Green tea. Bukan tea. Kejap. Ni. Ambil gambar. Light. So kakak kena kat sini. Ni beli air kelapa. What do you want lah? Apa? Fried chicken sticky rice. Bubur ayam. Ayam. Salatul 50, salatul baht. Nak. Mana? Hai. Kita dekat pram. Bandel kasut. Tadi jalan cuci mata. Kalau jumpa kasut yang okey, kita mungkinlah boleh beli saja kan. Sebab nampak condition macam okey. Ha? Ya sayang. Dah. Kasut tiger. Mau ni. Tiger. Tiger ni. Dia belah sini kan?
Itu besar tu. Kakak pergi cari dulu kakak ni. Dia ada kak, tengok dekat saiz. Dia ada saiz 38, 36. Cuba try. Nak makan. Okey. Malam ni lebih ramai orang, lebih happening dekat area Lee Garden. Kita orang baru lepas tukar duit. Shopping tak ingat sebenarnya. So duit habis. Kita tukar sikit lagi lah untuk makan malam ni. Malam ni kita nak pergi ASEAN nak makan. Kita nak makan kat sana pula. So kita tukar duit lah sebab tak ada setengah tempat tu dia tak boleh pakai QR. Jadi kita still prepare cash. So hari ni memang happening. Jalan kat depan tu dah tutup awal juga. Masa kita orang balik daripada jalan tadi, van tak boleh nak hantar sampai dekat dengan hotel lah. Sebab jalan dah start tutup. Okay, ni kita nak jalan ke depan sikit untuk cari tut-tut. Okay, ni Lee Garden Plaza. Memang recommended sangat hotel. Okay, thank you. Okay, recommended sangat hotel ni sebab sangat bersih, selesa dan yang penting dia dekat sangatlah dengan semua tarikan dekat Lee Garden ni. Dekatnya ni Lee Garden ni paling happening lah kalau malam. Jadi memang kita nak pergi malam, memang live dia kat sini hidup betul lah, seronok. Kalau kita datang sini lagi memang kami nak repeat kat sini lagi. Selain daripada Lee Garden ada juga Centera Hotel. Centera yang berdepan ni. Lepas tu ada depan kami ni ada Regency Hotel. Dia ada banyak juga hotel kat sini. Lepas tu dekat tepi sana, belakang tu ada Icon Hotel. Dia dekat dengan tempat yang kami makan semalam tu, Icon Hotel. Dekat kat sini banyak je hotel sebenarnya. Ikut pada bajet lah, ikut pada bajet masing-masing. Okay, jom kita pergi cari tut-tut. Cari tut-tut untuk pergi makan. Tadi tengok bawah. Ke sini. Ni malam tutup pun macam happening je. Aura lain. Ya. Dia warna lampu. Betul, yang lampu-lampu ni kita cuba ambil ni. Okay, jom lagi. Kita cuba tanya yang ni. Mana? Itulah. Selalu orang tanya tut. Ni belakang. Tapi belakang tak ada lampu lah pula. Ada lampu. Tak pun dia tutup. Bila kita naik kan dia buka. Okey, kita dapat tut-tut. Malam lain sikit. Aura dia. Ni. Duduk dalam. Cakap duduk dalam. Dalam ni. Abang, itu boleh rekod abang. Ini jaga. Jaga kepala. Okey, dia tak pegang. The music. Itulah.
on. Atas tu. Oh. Alright, ya. Ayolah nak cari makan ni. Ini kat tengah. Dia sukalah. Masuk kanan lah. Okay, kita nak cari makan dulu. Kat kanan, di atas ni. Ini boleh. Nanti lepas makan baru kita jalan-jalan. Lepas makan baru kita jalan-jalan dekat dalam ni. Actually dia lebih kurang aja baju-baju dia. Banyak-banyak tempat kita pergi kan lebih kurang aja. Tapi tak apa. Just ni seluar-seluar ni kan. Seluar yang mama pakai ni. Tadi beli dekat Klong Hei. Klong Hei night market. Klong Hei floating market. Seluar mama pakai ni. Aku kata tangga. Skeletor kan? Skeletor ke tak? Boleh tangga pun boleh. Tangga mana ada skeletor? Ada skeletor ke? Ni, kita jalan. Makan dulu. Adik dah lapar, Dek? Adik dah lapar? Ha? Adik kenapa jadi adik? Dah lapar dah. Pegang tangan. Jom kita cari makan. Mana yang boleh QR, mama nak QR je lah. Adik nak makan apa sayang? Tak tahu lagi. Adik tengok apa yang adik rasa berkenan, adik makan. Adik cakap Dia nak roti tu. Roti dengan ni, pisang. Roti cari pisang. Ni Ali laksa. Ya. Laksa Thailand. Okey, sekejap lagi kita order. Ni pun ada Toro fries. Dia orang tak tahu. Kakak ikut ni. Kita dah longai. Okay, ni the boys nak kondok. Share lah. Sebab dah ada makanan lain, so kita share je. Terima kasih. Bila dah banyak sangat makanan, banyak, lepas tu ramai orang, dia jadi macam tak tahu nak makan apa. Padahal lapar, tapi tak tahu nak makan apa. Tak payung nak. Yang sana. Kalau nak makan duduk dulu. Kita orang belum jumpa lagi nak makan jumpa apa. lagi? Nak cari pulut. Duduk dulu. Duduk dulu. Lawa. Jom. Ayam apa? Jom. Jom kita nak cari pulut ayam. Ramai sangat orang. Dia macam memanjangkan leher untuk melihat. Tengok hujung ni boleh letak. Real chicken teriyaki ni bukan kot. Tulisan dalam bahasa Thai, jadi tak boleh nak faham sangat. Ni kot. Kan? Ini ke? Ini mackerel, boiled chicken rice.
Nasi banyak ni. Tapi kita tak tahu nak makan apa. Okay. Kita dah sudah makan. Makan laksa. Adik, sini sikit ada. Kita nak jalan dekat bawah, tengok baju. Jalan tengok baju dulu. Kita makan laju tadi sebab orang ramai. Siapa minat one piece, peminat one piece. Sini banyak baju-baju t-shirt one piece. Lawa-lawa. Oh, cantik kan? Atas. Buat pakai rumah lah. Yes. Contohnya, so kita belilah oyster. Yes. Bawang goreng, cili, bawang goreng. Thank you. So kena makan cepat-cepat lah. Jom kita makan oyster. Ayong nak try tak? Mami. Boleh ke? Ambil. Tapi tak boleh yang besar. Nak yang kecil. Sama saiz. Kurang lemon tu. Sabar. Kita tak ada because tak nampak. Mari kita makan. Semua sama saiz ke? Semua sama saiz. Hari tu aku balon dekat hotel tu. Jangan dekat ni octopus yang tak masak suruh balon. Kurang limau. Ni dia daun apa ni? Daun semambu. Hujan ni. Dia kena masuk sekali je. Tapi dia, yang ni dia pakai cili ni yang. Itulah. Dia tak pakai tabascos. Biasa kita pakai tabasco kan. Hari tu makan puas-puas tu kat hotel tu. Dah bayar
RM170 lunch. Semua section aku masuk habis. Dia dah ni tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dan ada bawang goreng. Tisu kan? Tu biasa. Dia lain. Sebab biasa kita makan dengan Tabasco sauce. Tapi yang ni dia letak bawang goreng, dia letak spice punya spice. Dia siap potong yang sedut je. Sedut je, dia dah siap potong. Kau sedut terus je. Dia ada bawang goreng, ada cili. Lepas tu dia bagi macam dia punya Sos. apa? Sos dia. Terus masuk je, terus Dia masuk. masuk semua je. Bawang goreng ni sedap. Okey, boleh makan kan? Lepas ni boleh makan. Nak yang? Tak nak. Ha? Tak ada rasa keinginan. Hari tu balon ni. Okey. Boleh makan kan?